di Pulau Pinang. Okay? Jadi di sinilah you all pelajar-pelajar akan dapat pengalaman berada di dalam kampus USM selama seminggu ataupun 2 minggu, bergantung kepada kursus yang diambil lah. Sebab macam tahun pertama, okay, kita akan ada 2 kursus yang selalunya kita tawarkan, JIB 116 dengan 115, kepelbagaian plant diversity and animal diversity. Jadi dia ada 2 amali ataupun fieldwork. Jadi perlu datang ke PPJJ, okay, untuk menghabiskan fieldwork tersebut. Jadi you all pelajar boleh menyewa desa-desa siswa ataupun asrama yang berada di dalam USM untuk memudahkan proses bentuk amali tersebut lah. Okay, juga ada juga hotel di sekitar USM dan juga ada rumah-rumah sewa yang boleh disewa untuk proses tersebut lah. Okay. Kita akan maklumkan awal lah kan. Ya, jadual selalunya kita akan keluarkan awal. Okay, untuk membolehkan pelajar merancang, okay, dan juga memohon cuti daripada pihak majikan, okay, untuk membolehkan pelajar datang ke USM untuk menjalankan amali tersebut. Okay, jadi amali untuk pelajar biologi, praktik eksperimen, kita ada markah di situ. Jadi pelajar perlu datang, okay, perlu datang ke PPPJJ USM untuk menjalankan amali, dan kita akan memberi markah eksperimen psikomotor lah kita sebut. Kita akan menilai skill-skill yang akan dipelajari dan akan digunakan. Jadi perlu datang ke PPJJ lah. Salah satu ni lah kan, salah satu kaedah penilaian untuk kalau sains biasanya kena ada amali lah kiranya. Ya, kena ada amali di mana kita akan menilai skill yang perlu ada untuk soal pelajar-pelajar amali. Maaf nak tanya, nak apply PPJJ tapi saya sangkut satu subjek ambil STPM, pengajian AMSI, tak ada peluang pelanggaran ke? Dia sekurangnya C minus. Okey, tidak peluang STPN, maksudnya dia boleh security STPN. Syarat dia mungkin kalau ada SPM pun boleh kena ni. SPM dah tak boleh lah. Kalau ada STPM. Sebab syarat dia. Ya, sekurang-kurangnya grade C. C kan. Tetapi mungkin boleh menggunakan saluran apel, okey, apel, di mana menggunakan keputusan, okey, ataupun pengalaman daripada SPM, okey, dan juga pengalaman bekerja untuk memohon. Boleh cuba, okey. Dan boleh hubungilah yang macam saya sebutkan tadi. Kita ada laman web, okey, apel. Sebab apel ni dia base kepada experience ataupun pengalaman, okey, pembelajaran. Jadi boleh menggunakan memasuki macam laluan lah. Ya, laluan selain daripada STPM, STAM, diploma, kita boleh gunakan laluan ini untuk dengan menggunakan result SPM untuk masuk ke PPPJJ. Masih lagi ada peluang. Okey, cuma mungkin boleh bertanyalah dengan pihak PJJ selepas ini. Okey. Degree part time ada ke? Okey, so kita kalau ikut memang ni kan memang part time lah, sebab kita punya degree ni secara jarak jauh, ODL lah kiranya. Maksudnya ada kelonggaran dari segi masa untuk menghabiskan pengajian. Okey, untuk makluman, kita pengajian di PPJJ untuk setiap program yang ada bermula 4 tahun sehingga maksimum 12 tahun. Jadi di situ dia macam konsep part time lah. Okey, ODL ni konsep separuh masa lah. Bermaksud apabila tahun kedua ataupun tahun ketiga pelajar mahu menangguh pengajian dan kerana terdapat urusan-urusan tertentu yang tidak dapat dielakkan, jadi kita membenarkan proses tersebut. Jadi pelajar boleh menangguh. Disebabkan itu kita namakan ini adalah ODL, Open Distance Learning, dan juga mood secara
separuh masa. Okay, ada soalan, apakah peluang kerjaya untuk biologi? Mungkin Dr. Tashrik boleh? Okey. Sebelum tu diploma buka bila ya? Oh, bukan. Okey, kita tak ada menawarkan diploma. Okey, untuk sebelum tu kita tidak menawarkan diploma. Kita cuma ada ijazah sarjana muda. Okey, ijazah sarjana muda untuk biologi, untuk fizik, untuk kimia dan juga matematik. Okey, diploma adalah kita kata kemasukan melalui diploma. Okey, bermaksud kalau ada calon yang mempunyai pernah mendapatkan diploma di mana-mana universiti sebelum ini yang diperakui oleh MQA dan mempunyai result PNGK daripada diploma 2.0 dan ke atas,